Yang ini saya amat-amat sedih melihatnya. Ada yang jumpa saya di sini menangis. Ya, ada menangis, ada yang bagi tahu yang nak hampir dah pergi cek doktor takut keguguran dan sebagainya, memikul air daripada bawah sampai tingkat 5. Ya, air bersih nak masak. Air yang datang daripada tangki itu juga yang dimasak. Itu yang saya ada rasa iba sikit tengok, dan atas rasa itu saya mengambil inisiatif untuk membantu air bersih ini. Ya, untuk seluruh rumah di fasa 6 ini, buat masa ini kita bagi 5 liter dulu pasal kita mengejut kilang pun terperanjat. Order semalam nak air ini juga, jadi kilang terperanjat. Jadi kita nak order lagi, kita akan terus bantu jika permasalahan air ini berterusan. Ya, kita dah desak, kita dah buat forum, kita dah keluarkan media dan penduduk pun dah keluarkan media. Saya tak nampak action plan negeri Selangor untuk membantu masalah air ini. Hari ini saya terbaca dalam utusan Malaysia akan diatasi. Ya? Akan diatasi. Menteri Besar punya statement. Atasi apa dia? Ni dah berbulan, 3 bulan dah atasi aja, orang derita.